Video setting. Okay, Assalamualaikum dan juga selamat petang semua. So hopefully you guys dapat dengar saya ke udara pada petang ini. Jika ada sebarang salah audio dengar dan tak dengar semua beritahu saya. Yes, ada yang tak dengar kan. So hopefully is okay lah. Okay, semua okay Sihat petang ni semua? Okay. Ya. Alhamdulillah. So you guys ni mostly you guys ni adalah first year, second sem, betul? Betul. Okay. So you guys baru orang kata apa, sampai setahun lagi lah kan di UTM ni mungkin, ataupun ada yang daripada diploma UTM mungkin dah lama lah kan. So kalau yang, tapi mostly saya rasa baru kat UTM ni tak sampai lagi setahun. So ni dah masuk second sem, which is kita buat, orang kata apa, bukan kita buat nak kata dia secara online, tapi kita buat for the first 3 week tu saja secara online. So guys, macam seolah macam zaman di mana tapi itulah orang kata apa, sekarang ni zaman ke arah teknologi tu, di mana-mana juga kita boleh belajar kan. So when you guys learn from everything from online ni, is one of the technology yang mostly kita kena endure dan juga kena guna lah kan. Kalau zaman nak kata zaman online ni, zaman PKP tu lah start for the starter kan, kita mulakan secara online. Waktu tu 5 tahun lepas, 5 tahun lepas I think you guys masih form 4 form 5 kot rasanya kan, tak tahu lah, tak ingat saya. So saya, kalau you guys kan umur dalam 20, so most probably you guys dalam tingkatan 3 kan? Tahun 2020 you guys tingkatan berapa? 3, 2, 4, 5. tingkatan 5. Okay, tingkatan 5. You guys ni lahir 2004 ke 2005 ke 2003? 2003. 2003. Ada yang 2004 tak ada? Maksudnya 2003 lah. Ada. 2004 pun ada. Okey, bagus. Okay, ni sesi ni kita bersembang dulu lah juga kan awal-awal. Tapi sebenarnya nak sembang secara face to face tu lebih bagus. Contohnya pada minggu keempat nanti lepas raya kita berjumpa Isnin tu. Okey, Isnin tu kita berjumpa waktu kelas lah. Okey, pukul 11 sampai 1. Okey. Sebelum tu biarlah saya explain, saya terangkan siapa saya. Okey, kita pergi saya share some screen sikit. Sini. Okey, saya ni senang je kamu nak tengok saya ni siapa, kan? Kita pergi ke website FTMK kan. FTMK kan. Pula siapa tak kenal kan, so boleh kenal kan. Kalau yang dah kenal tu bagus kalau kamu kenal kan. Okey. Pergi kat About Us ni, pergi kat Top Management. Okey. Kat mana muka saya? Muka saya dekat situ lah, nampak tu. Okey. Okey, HOD Interactive Media. Dah masuk tahun 2025 ni, dah 5 tahun. Okey, ni tahun yang kelima. Kalau nak lagi tepat tu lah, 5 tahun 2 bulan kot. 5 tahun 2 bulan, 5 tahun sebulan lebih kan, nak 2 bulan. Masuk bulan 4 tu baru 2 bulan. Okey. Ini ada sikit dengan saya lah. Okey, so kita share balik. Okey, so itu berkaitan dengan saya lah. Saya ketua jabatan dekat Jabatan Media Interaktif. Okey, dah 5 tahun dekat sini. Kalau nak tanya pasal background tu, kalau isi online ni kita nak berkenalan tu, kita tak nampak muka kan, kadang boleh nak cerita sikit. Kalau kata sikit background lagi ke belakang kan, kalau dari ke belakang, okey. Saya asal Jitra, orang Kedah. Saya orang Kedah ni, lahir kat Kedah. Siapa orang Kedah kat sini? Orang Kedah kan. Nanti balik raya pun balik Jitra lah. Memanglah kalau siapa orang Kedah kat sini yang tak nampak pelat saya Kedah tu, memang susah lah, sebab saya dah, kita boleh tukar ke Kedah, tapi kalau ada orang ni masih boleh bersembang tu, keluarlah dia punya logat Kedah tu kan. Okey. So dari Kedah, saya lahir kat Kedah. Kemudian tapi disebabkan arwah ayah saya dulu sebagai pegawai kerajaan, so dia banyak merantau lah. Merantau tu maksudnya dulu dia pekerja kerajaan ni macam kena tukar-tukar. Setiap 5 tahun tukar ke sini ke sana. So memang pindah-pindah lah. Tapi last kali bila pindah tu, kita orang start maknanya di final orang kata location yang settle down lah. Orang kata settle down adalah Kedah jugalah. Okey, rumah saya sekarang kat Kedah lah. Rumah kampung saya lah. Sekarang saya Melaka lah. Rumah saya kat Melaka kan. Rumah kat Melaka ni pun dah beli kan. So kat Kedah tu rumah kampung saya lah, Jitra kan, balik situ. Di mana time tu pun bila pindah pun just arwah ayah saya je yang pergi bertukar. Contoh dekat Kelantan. So dia ulang alik lah setiap 2 bulan, setiap sebulan, setiap 2 minggu dia balik ulang alik. Okey. Tu lah sana. So
daripada di Kedah. Kemudian saya belajar sana lah, belajar dekat Kedah. Kemudian masuk universiti, saya masuk UTM, UTM Skudai untuk degree, and then master pun sama kat UTM Skudai. Kemudian PhD saya PhD saya ni bukan macam full time tu, dia macam part time. Saya berada di Melaka. Masa saya ambil PhD tu saya dah di Melaka. Saya dah di Melaka, tapi saya part time. Mana saya ke Sabah tu setahun dalam 2-3 kali. Kita orang communicate melalui memang communicate melalui email, melalui WhatsApp tak sangat, tapi email lah, mostly email. Zaman sekitar tahun 2010 hingga 2015 lah. 2011 hingga 2015. Time tu WhatsApp pun dah ada, tapi kita orang tak guna sangat, mostly guna email lah. Okay. Tapi of course lah, kalau bila kata ya saya di Melaka, supervisor di Sabah, time tu sebab di Sabah. Communicated macam mana? Communicated sebenarnya sebab apa supervisor saya di Sabah? Sebab dia supervisor yang sama masa saya ambil di UTM Skudai. Cuma dia waktu di Sabah tu dia bertukar ke Sabah lah. Dia balik ke UMS. Dia bukan balik ke UMS, dia pergi ke UMS lah. Dia asal UTM, saya pun ambil master bawah dia, UTM. Kemudian dia pergi ke Sabah, saya ke UTM lah. So saya ambil under dia juga PhD. So saya part time lah. Part time tu maksudnya jauh sampai selesai semua Sabah. Tapi Sabah ni menarik, UMS tu menarik. UMS tu dalam siapa yang pernah pergi UMS tu, siapa orang Sabah kan, masuk dalam UMS tu ada pantai dalam dia. Boleh pergi pantai dia tu. Okey, itu yang bestnya ada pantai. Tapi of course lah, setiap universiti tu ada dia punya orang kata apa, keistimewaan dia sendirilah, ada dia punya benda yang menarik dan sebagainya kan. Okay. Itu yang sebut sikit lah saya. Okay. And then here am I lah dekat di FTMK dalam jabatan MI. Okay. Berkaitan dengan FTMK ni pun saya sebelum ni saya bukan berada di fakulti ni lah. Fakulti saya right now, fakulti yang you guys kenal. Kalau you guys ada kawan dekat FTKEK. FTKEK lah. Dia Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Elektronik dan Komputer. Lebih kurang macam tu lah. Nama banyak kali tukar, tu masalahnya. Dulu nama dia dulu just Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Kejuruteraan Komputer. FKEKK kemudian tukar sebab dia gabung teknologi dengan kejuruteraan. So kat situ, saya kat situ dulu. Ajar subjek mostly programming dan juga math lah. Okay. From 2009 until 2014 bulan 1. Masa 2014 February I moved to the FTMK and then dilantik sebagai KJ ni masa tahun 2020 lah, zaman PKP. 1 Februari 2020 tu dilantik sebagai KJ. Time tu belum PKP lagi, bulan Mac baru PKP kan. Sebulan lebih jadi KJ terus PKP kan. Time tu cabar juga lah sidang online kan. Okay. So itulah yang berlaku sedikit bagi diri saya. Okay. So that's why saya banyakkan mengajar. Saya mengajar game programming, computer game programming ni kali terakhir saya ajar tak saya 2016. And then saya take over. Sebab nanti pun rasanya kamu akan jumpa saya juga. Game engine 1 sama ada game engine 1 atau game engine 2. Ataupun dua-duanya kamu akan jumpa. So kalau jumpa dua-dua tu, tiga-tiga lah kamu jumpa saya kan. Mana ni, subjek ni, game engine 1 dengan game engine 2. Okay. Kalau tidak, mungkin jumpa satu lah sama ada game 1 ataupun game engine 2. Ataupun mungkin jumpa dekat multi-platform. Sebab subjek ni mostly technical. So dia akan cari orang-orang yang memang quite technical yang perlukan programming dan sebagainya. Tapi rest assured, saya cuba sedaya upaya nak bagi you guys faham subjek. Sebab subjek ni memang kata you guys dengar pun susah kan, data structure and algorithm kan, nampak susah kan. C++ ada, kalau you guys mesti ada yang dah buka buku tengok alamak ada stack, ada queue, ada linked list, alamak macam mana ni kan. Memang tu dah dia susah. Terutamanya part apa yang kamu boleh guna yang benda ni, benda macam ni kan, ni dia macam ada respon. Mana react ni? Kan race, silap react pula dah. Boleh guna tanda ni ke kan, contoh kan. Dia tutup kan. Guna tanda tu, okay, tunjuk. Tapi ada sikit ke, ada surprise, ada love, ada like kan. Okay. Okay, tunjuk tanda like lah. Siapa yang rasanya pada ni sebelum kita buka kitab data structure dan algorithm ni, rasa dia senang, angkat tangan dia senang. Okay, tekan like kalau senang. Tekan like kalau senang, kalau tekan love kalau susah.
Like senang, love susah. Cepat. Buat dekat race tu, dekat react. Okay, ada love ni dan susah. Yang kedua ada yang senang. Bagus kalau kita senang, bagus. Yang susah pun bagus juga. Okay, nak tengok dia punya pattern kan. Sini. Okay. Okay. So thanks for your feedback. Okay. So hopefully I will try to make the class as much as fun as possible, and then you guys boleh orang kata apa dapat tak dapat 100% pun, maksudnya tak dapat 100% dalam tu. Kalau lagi cuba dah strike for A kan, at least orang kata apa daripada setiap subjek tu, daripada content tu, contoh week 1 ni kan, daripada introduction ni tak ada apa sangat, tapi ada macam recap sikit kepada yang sebelumnya. Ada few things lah yang you guys akan recap dalam terutamanya dalam lab kan. Lab tu akan ada recap first lab tu. Okay, tapi saya akan cuba make it at least you guys can understand more than the half percentage lah. And then the rest of it tu is depend on you guys kena actually practice the coding. Okay, programming ni satu je. Dia bukan satu lah, ada banyak, tapi satu je benda sangat penting benda ni. Di mana kalau tanya saya sendiri pun, tanya bidang programming, saya nak tahun-tahun ni memang tahun ni umur tahun 2025 saya 40 tahun. Okay, saya lahir tahun 85. Okay, saya lahir tahun 85, tahun ni saya 40 tahun. Okay, 40 tahun, 40 tahun. Okay, di mana kita ni kalau kita nak properly orang kata maintain, not just maintain tu, but proper and juga good in handling the programming, kita kena actually buka Visual Studio and then start coding. Memang kita kena codingkan dia. Nak tak nak kita kena praktik dia. Dia tak boleh benda bukan macam menghafal tu, macam biologi. You guys ambil, kalau kita ambil medical kan, tu hafal dia, memang pun boleh hafal lah. Totally hafal je benda tu, sebab diorang dah keluar. It's a fact thing kan. Tapi benda ni memang menyebabkan calculation. Dia kena macam dia tambah, dia ada combination faham and juga buat. Kalau hafal saja boleh, tapi it's not. Kalau hafal tu lah, kalau bonus kan, kalau you guys boleh hafal programming quite good. Okay, tapi of course lah, you guys masuk ni, you guys bila dalam kelas, dalam sistem macam ni, sistem khusus ni, you guys kena, orang kata apa, nak tak nak kena hafal lah, sebab you guys akan menapi final exam, nak kena hafal some portion of the code dan sebagainya. Itu memang, itu jadi masalah to few of you guys ni lah mungkin, ataupun kalau harapnya dapat di seminimum mungkin. Sebab of course lah, bila kita tak apa tu kita tak ingat, kita tahu nak buat, alamak kita terlupa macam mana. Kata cerita nak buat do while kan, buat do while tu kena while dia kat dalam gelung ke tak luar gelung kan, nampak kan do while. Ataupun terconfuse while loop, while dengan do while kan, contoh kan. Tu untuk looping pun kita ni kan. So tak apalah, kita cuba one by one kita go through kan, betul tak? Kita cubalah benda ni kan, betul tak? Programming ni as this, okay. Hopefully you guys if I'm talking macam bentuk mix English Malay ni, you guys boleh okay lah kot Kalau ada masalah just inform me lah. Okay, try my best lah to understand, but of course dalam slide tu kita put in all everything in English. Okay, so kita rasa kita akan ada tak masuk team lagi, kita aku start approve lagi sekejap. Saya tengok sikit sekejap. Saya pergi ke sini sekejap, manage team, any request. Tak ada lah. Okay, good. Okay, so saya nak pergi ke, saya share sama sekejap. Okay, ini kita punya teaching plan. Saya dah upload dalam YouLearn. Okay, penting untuk you guys faham. You guys ada YouLearn pastikan you guys subscribe. Bukan subscribe tak tu, ini automatic kan. Okay, sama task tu saya dah bagi siap-siap. Okay, tapi jangan buat semua serentak pada hari ini semua sebagainya. Ikutlah, okay. Dia week until week 3. So dalam masa 3 minggu janganlah buat semua pada satu hari. Okay, buatlah minggu ni buat 2-3, minggu depan buat 2-3 lagi dan sebagainya kan. Okay, sama ni memang saya letak, tapi ni masing-masing akan unlock for each week lah. Tapi yang ni saya memang buka terus. Ni boleh buka, saya memang buka terus. Okay, yang ni memang saya dah unlock ikut according to week. So dalam ni ada macam-macam lah. Ada ikut ada contohnya. Okay, ada task and lab assessment, ada yang sudah, okay, ada midterm semua kan. Okay, tapi TBA lah, to be announced kan. Okay, ada assignment project, of course to be announced kan, tak ada lagi. Week 1, saya dah tak week 1, week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6. Saya tak buat by
bi-weekly tu sebab apa for each week tu satu tab, satu orang kata tab lah ni, tab tiles kan. So, sebab satu tiles ni ada 2 week terus. Sebab kadang-kadang dia menggabungkan dua lecture, okay. Kadang-kadang ada terpergi sana juga, tak apa, it's still the same lah benda tu, tak beza pun. Okay. Bahagian lecture kat sini, mesti kat sini ada dengan start sistem video. Ini video saya akan letak kat sini juga. Kalau ada video yang kita buat recording online kan, saya akan letak kat sini juga. So yang ni akan recording, akan letak kat sini lah. Okay, bahagian notes ada kat sini. Okay, ada notes, official note kat sini. Yang dua ni optional, you guys nak refer ataupun luar daripada ni pun depend on you guys lah. So right now sampai week 6 baru, week 5, week 6. So banyak saya dah tak sampai dah siap kan. Nota ni pasti saya dah tak sebanyak kan dah ni. Nota sini sampai dah stack. Boleh nak tengok, koko nak tengok kan sampai week 4 ni. Chapter 3 ni week 4. Ni week 1, 2, 3, 4. Okay. So ni this one for you learn lah. Okay. Okay, this one computer game programming. Okay. So tengok dia ni outcome dia ni of course lah. Orang kata apa macam objektif. Objektif kita sebab apa nak belajar ni lah. So ini wording yang orang kata is for the on paper lah. So you guys kena you guys tak perlu nak faham pun tak apa. It's a statement je. So describe. Tak perlu nak hafal. Ini bukan perlu hafal pun. Ini something yang ini official document, itu je. So jangan risau, benda ni teaching plan ni bukan benda yang hafal. So ini kita punya lab assessment kita macam dibahagi dan sebagainya, ada group. Ini soal group dengan assignment dengan project is a group work. Okay, group work, group project sama, it's basically the same. Lab assessment is individual work. Then kita lab test, okay. Test and then midterm. Semua satu-satu dan sebagainya pada exam. Okay. And then in this one is a concept teaching plan lah. You boleh tengok lah kot rasanya. Dia susunan dia memang ikut, of course lah, dia ikut paling senang ke susah. So mostly sampai ke peringkat dah sorting tree and dia makan quite difficult sikit, tapi saya akan try to make it easy for you guys lah. The key point penting dan sebagainya kan. Okay, this one for the okay, ada lagi tak saya tinggal? Okay, you learn dah. Okay, in case kalau you guys ada soalan ke kat sini, saya kena share kat sini. Saya ada mudah, saya dulu screen ni bagus. Okay. So you guys nampak actually apa yang saya nak kat sini. Okay, this one is kita akan masuk topik kita lah. Okay. Hopefully masa minggu ke-4 nanti kita akan get a proper punya introduction, which is kita akan jumpa face to face dan kita akan cakap lagi banyak lah. Okay, banyak benda yang kita nak cerita. Sepanjang ni kita akan cerita macam everything about it lah. Okay, and then of course for online ni pelbagai lecture, pelbagai ragam dia kan. Cuma ada yang fikir online ni most probably kena ikut macam physical class 2 sampai ni. It's different thing benda ni sebenarnya. So ikut pemahaman dia, tapi most of the, kalau you guys tanya yang betul-betul orang ataupun person that actually talk about online teaching dan sebagainya, it's not something yang macam you guys kita menghadap komputer tu for almost for 2 hours and then sambung pula 2 hours. It's not something like that. It's not something like online teaching. Macam it's something you guys tengok YouTube lah. Atau you guys tengok movie tu lain tu. Movie tu bercerita. Kalau kita boleh mampu membawa teaching tu secara movie, contoh main game. Kan? Main game kan? Contoh main game. So you guys main game. So kalau sebut pasal main game ni, you guys boleh lah add saya punya Steam ID saya. Steam sikit lah. Tunjuk sikit kan. Okay. Okay. So buka lah Steam. So game-game kat sini memang ada kan. Ada. Kalau kita main any game yang kita ada kat sini kan. So kita boleh tahan 2-3-4 jam semua. Okay. Main game dulu. Sebab apa? Dia macam membawa cerita kan. Dan sebagainya. Bayangkan, Hogwarts Legacy ni saya dah beli lama tau. Tak main. Komputer play je. Nak kita main ke sekarang? Tak payahlah. Itu bukan sesi main game kan. Okay. Ini lah game yang saya suka macam mostly RPG lah. RPG Hogwarts Legacy, Red Dead Redemption ni lama punya. Tapi ni yang dekat Steam lah, yang dekat PS5. Tengah tunggu sekarang Assassin's Creed Shadow. Okay. Saya tak beli tau Kingdom. Siapa ada main kat sini? Kingdom Come Deliverance 2. Siapa? You guys ni main PlayStation tak? Ada PlayStation tak 5? Ataupun maaf kalau saya sebut ni, tapi kalau you guys yang ada yang main game ni, hopefully you guys dengar je lah. So kalau you guys main macam
Sebab semua mostly pergi ke RPG. Tapi RPG ni ada 2 jenis atau 3 jenis sebenarnya. Ada yang memang quite straightforward. Contoh, macam God of War is RPG. Saya atuk sini dulu. Macam God of War, dia macam RPG tapi dia tak seperti macam Skyrim. Dia open world tapi tak berapa open world. Itu yang kita buat, kita kata definition open world tu macam mana kan. Tapi open world tapi tak open world. Okay? Dia macam ada limited space. Kalau God of War tu juga it's not solely roam all the places tu macam besar lah kan. Dia macam orang kata apa, dia pada lock into the place. Tapi kalau you guys main Red Dead Redemption, you guys main GTA, you guys main Skyrim, you guys main The Witcher, you guys main ada Kingdom Come Deliverance tu kan, dan juga ataupun mungkin you guys main Assassin's Creed sebagainya kan. Assassin's Creed yang sebelum Shadow ni keluar ada Mirage kan. Mirage tu sampai 2 kali dah sampai nama New Game Plus lah kan. So ataupun nak kata open world satu lagi macam kalau yang paling senang lah, you guys main Astrobot. Siapa main Astrobot? Tak tahu kalau you guys main Astrobot ke tak kan. So kalau you guys main Astrobot, dia yang casual lah. It's casual punya game kan. So it's casual punya game, main. Tapi Astrobot tu masih tertinggal sampai dia sampai kumpul sampai 300 bot. Saya dah kumpul sampai 270. Dah lama tinggal lah mak. Nak main balik tu kena tunggu pula. Kan? So itu bila kita sebut pasal kuliah, sebab tu dia sebab bila sebut pasal kuliah ni, it's different thing kalau kita tengok movie, tengok main game. It's different thing. Kalau kita buat sebaik macam main game, sebaik macam you guys macam main game, tapi sebenarnya belajar something, it's quite good. Kita buat tengok movie, tapi sebenarnya kita belajar. Dalam movie kita belajar something kan. Sebab tu kalau kita buat mampu membawa kuliah tu seperti bawa movie dan game, memang champion lah kan. Memang squad champion. Okay, sangat bagus. Okay, tapi kalau kita kadang-kadang tengok macam ni, for sure lah you guys pun rasa better mengantuk lah, tengok sekejap-kejap je lah kan. Saya tak nak salahkan you guys pun, tak apa, memang betul pun mengantuk, saya pun mengantuk kan. Okay, so that's why somehow definition of online teaching ni depend what is the material that you guys is actually given to the student tu macam mana. Dia sebenarnya kena main macam ni. Contoh kalau you guys pergi Unity punya sekejap. Contoh saya buka, nampak? Dia ada macam ni tau. Dia ada bagi ini cara online teaching yang sebenar-benarnya. Tapi kita tak buat macam ni. So dia akan somehow dia akan buat, contoh dia tekan tutorial VR software setup. So dia ada sini dia akan buat dia punya ni. Alamak, saya pergi je lah. Okay. So dia akan ada overview video. Overview video ni pun 2 minutes 60 second. Just very minimum amount of time that is consumed. Then ke marks complete. And then ada lagi video lain dan sebagainya. Ada yang step by step. So it's not something that you guys always watch it online saja. Tapi ada tugasan you guys kena buat. Okay, macam tu. Ini ke arah ni. Tapi nak set up untuk kau ni, of course, dia perlukan team sebenarnya. It's no longer something yang individual teaching. Sebab tu it's very difficult and hard lah untuk nak develop by your own. Even for you guys pun nak develop content pun kita kena team. Awal-awal memang tak apa, tak ada team. Tapi memang you guys dah jadi macam yang the famous influencer up there tu. Dia jadi influencer yang bagus lah. Kita tak nak sebut yang tak bagus. Sebut influencer yang bagus. Okay. Orang dah ada team. Contohnya Mr. Beast kan. Yang itu YouTuber yang power kan. Okay. Ataupun kalau di Malaysia ni Khairul Aming dan sebagainya. Saya tak tahu yang muda-muda macam you jumpa yang muda-muda yang influencer yang zaman juga kan. Saya zaman yang umur 40 tahun saya tak tahu sangat. Okay. Tapi saya tengok lah juga. Saya tengok yang mungkin zaman saya punya yang influencer yang macam usia macam saya lah kan, yang muda-muda saya tak reti, tak tahu. Mungkin anak saya tahulah, anak saya lagi kecil kan, anak saya dulu yang yang tingkatan dia tahulah kan. Saya yang ni mesti follow all the orang kata apa, the flow je lah. Okay, so jadi cara dia nampak masuk complete sebagainya. Okay, kalau kita buat macam ni it's very good. Okay, tapi but now kita stick with the one, kita make it proper, kita akan cuba sedaya lah nanti you guys faham kan. Okay, tak apa. Untuk introduction saja dekat setengah jam, tak salah setengah jam kan. So actually itu untuk introduction briefing berkaitan dengan kata apa heads up lah. Nanti masa kelas fizikal lagi kita akan orang kata apa cuba interact as much as possible. Okay. So kita boleh lakukan Okay, kita mulakan sekarang. Okay. So I'm sharing you guys right now BITE 1523 Computer Game Programming. Okay. So what's the learning outcome? This one is I put dalam teaching plan.
Okay, describe the different abstract data type and algorithm used in game programming and the effect towards the performance. Okay. Dia kita tengok lah. Sebenarnya ada definition dia. Okay. Apply structured data and algorithm. Dia ulang balik ayat data structure and algorithm. In game application that require data structure. Okay. Produce game application by applying stable type of data structure and algorithm to solve game programming. Okay. Dia tak perlu apa. Just kamu dengar je pun cakap. Ataupun tengok je TV. Tak mention. So, how dia describe, apply, produce. So, you guys nak kena buat game ke kan? Tak adalah sampai buat game yang betul. Kita buat game pakai C++ je nanti. Okay. Itu saja. Dan kita make it simple. Sebab kamu pun tak ambil bengkel satu kan. Bengkel satu ni memang mesti orang kata apa, follow, orang kata apa, orang kata apa, tanya you guys punya skill ni. Nak bagi challenge you guys punya skill of programming. Itu je. Bengkel satu tahun depan, tahun 2 nanti. Tahun 2 tahun 1. Okay. So ada few books. Tapi data structure ni sebenarnya benda dia theoretical. Okay, dia buku tu memang buku yang sama je lah. Memang tengok sini buku 2003, 2013 and 2007. Konten dia sama je, belajar link list, queue dan sebagainya. Mesti benda dia very default. Okay. So syllabus dia tengok sini ada 9 saja chapter memang betul. Okay, concept, link list, tag, queue, random numbers and recursive, sorting, tree, table and graph. Okay. Para difficulties tu akan bertambah makin lama makin lama lah. Cuma in term of application for trees, hash table and graph ni, nanti kita tengok yang trees. Trees ni kita tertanya kat mana, bahkan sebenarnya untuk semua ni lah kita tanya lah juga kan, kat mana nak guna. Ada application dia guna, tapi bahkan kita nak gunakan pada application yang you guys belajar dalam lab tu, just kita belajar macam mana kita nak gunakan sajalah. Tapi untuk apa digunakan, okay, saya akan tunjukkan kat mana contoh-contoh yang digunakan. Tapi kat mana part tu, of course lah. Contohnya dalam untuk trace ni, okay. Untuk trace ni, bahagian 7 ni, okay, dia ada part 1, part 2. Dia pakai macam ada binary, quad tree sebagainya. Saya akan tunjuk application dia. Application dia sebabnya trace ni dalam trace dan juga sorting saya guna kot. Dia melibatkan 2-3 juga. Okay. Of course lah, pointer semua dia guna kan. Okay. Tapi dia melibatkan sebenarnya sebab untuk trace ni, saya banyak gunakan masa saya buat research PhD saya. So masa saya buat PhD saya sebab berkaitan dengan collision detection. So collision detection ni kena objek. Kalau you guys bayangkan dalam game tu dia ada satu objek kan. Objek tu contoh game kereta kan. Game kereta kalau kita langgar dinding, of course lah, dia akan ada some reaction kan. Macam dia akan, kereta tu akan kemek ke, akan mengurangkan kelajuan. Kalau langgar pokok, mestilah tersangkut kat pokok kan. Takkan langgar pokok tembus. Kalau tembus tu game dia tak apa polish lah, dia kena polish. So bila dia langgar pokok tu kena ada detection. Bila ada detection, dia kena some mechanism. Mechanism tu ada datang kat tree. Itu kita akan tengok masa dah minggu 7 tu, minggu 7. Tree ni pun masa minggu ke 9, 10 kot maksudnya. Okay, tengok nanti kita control dulu. Okay, so chapter 1, data structure and algorithm. Okay, algorithm. So objektif dia ada few ni, objektif for this introduction ni lah. Okay, for this class. Untuk this chapter, this week. Okay, explain the concept of data type. Explain the concept of data structure. Be able to describe the data structure algorithm. Okay. Okay, concept data, definition of data structure, definition of utility. Ni orang. Dia just go through je lah, dia macam just baca je. Kita bukan benda yang ni pun, dia kan dah tunjuk outline je. Okay. Ni paling penting. Ni paling penting maksudnya definition lah. Okay, what is data? Okay. So data is a set of values of qualitative or quantitative variable. Ni data, semua data lah. Data ni anything lah. Anything yang you guys dah obtain something, you guys consider as data. Tapi macam-macam data. Data email, data tag video, sound semua sebagainya. Data ni macam kalau kat rumah tu kita beli jajan lah. Jajan tu data kita, data tu jajan kan. So data ni apa buat di sini tu data, estimate data. Semua everything lah data dalam dunia ni data lah kan. Dalam rumah kita ni ada data. Data tu terdiri daripada komputer, kita punya katil, tu data kan. Dalam rumah tu, data dalam rumah. So banyaklah benda kan. Kan. Tapi contohlah kita beli barang-barang kan, perabot semua. Mestilah kita nak susun kan. Susun cara simpan. Itulah tanda data structure tu. Kita dah beli jajan. Takkan campak je masuk. Campak. Susun kan. Boleh. Tapi esok tak cari tak jumpa kan. Okay. Itu data. Okay. Look at example lah. Ni data yang kita nak refer. Yang kita nak tengok lah kan. Okay. Example kan. Gitu. Data ni disimpan dalam memory macam ni. Tapi disimpan tu dalam bentuk
encoding tau. Encoding tu maksud kadang-kadang dia encrypt kan. Tak nampak bentuk benda nama tu. Nama John Smith tapi bentuk dia 521134. Ini mungkin address saja. Tapi dia refer kepada benda yang lain dan sebagainya. Okay. Itu untuk ni lah. So ini cerita apa, ni juga tak faham lagi tak apa, ini just example dia. Macam mana data tu simpan, John Smith simpan, atau perjanjian kita simpan macam mana, simpan dalam memori, ni memori kita lah. Kadang-kadang kita besar kan, right now guys punya, kita punya komputer pun, tak tahulah, saya rasa right now komputer sekarang RAM mesti 16 gig. 16 gig pun dah murah je, agak 1 lebih je. Kalau you guys beli laptop baru tak dengan RAM dia bawah dia 16 gig, consider balik lah. Sebenarnya RAM kena 16 gig. Okay. Tambah you guys bidang game kan. So boleh upgrade. Tapi so kena beritahu ni, betul. 16 gig is the minimum. Make sure for that. Okay. 32 gig, very good. 64 tu massive sangat. Tapi boleh, kita nak buat. Kan. Siapa yang beli Alienware dan sebagainya, bagus. Okay. Mungkin you guys akan dapat masa lah. Nanti ada lab yang akan ada Alienware punya komputer. So probably dalam hujung tahun ni atau awal tahun depan kita akan ada Alienware punya komputer yang ada ni, yang di dalam sebuah lab. Lab tu baru akan dibuat. Lab tu kat mana nanti kan tak syok lah kena review awal kan. Yang mana saya tahu, memang saya tahu dah 5 tahun jadi KJ. So banyak perancangan kita buat untuk improve all this kind of things. Okay, PS5 Pro, Switch dan sebagainya. Kita akan beli benda tu. Bukan beli, memang dah ada tengah nak buat perubahan. So kita akan buat, dapat dalam hujung tahun ni ataupun awal tahun depan. Lambat masih proses je. Tapi tak dekat lah. Hujung tahun nak dekat kan. Ini dah bulan 3. Okay. Data structure and algorithm. Ada combine. Tadi data. Itu tambah. Data structure and algorithm. So data structure ni is the building blocks of software engineering. Apa betul building block ni kan. Okay. Dia macam. Dia. Okay. Bahagian dapur. Bahagian bilik tidur. Dia ada some blocks. Okay. So every application must manage and manipulate data in some meaningful way to perform task. So cara simpan barang di dapur mesti ada. Barang basah dekat peti ais. Juga nak simpan ke barang basah dekat tempat bawang kan, contoh. Ni senang, benda ni saya kena terangkan betul supaya at least juga faham. Kadang-kadang orang terang kalau you guys baca dalam mungkin dekat mana-mana kan, they explain straightforward je. Application must manage and manipulate data in some meaningful way to perform tasks. Dah habis. Tapi kalau sebagai analogi senang sikit lah. Hopefully you guys faham lah. Kalau tak faham juga saya cubalah kan. Try my best, okay. In modern video game data, this data is used to create complex interactive experience. Okay, of course lah kita gunakan data tu to create complex interactive experience. Contoh complex interactive experience data tu. Contohlah you guys pakai image yang bukan HD dengan HD, yang 4K dengan non 4K kan. Okay, 4K lagi hebat. Tapi of course lah 4K tu akan consume a lot of consumption punya ni kan. Susah lah kan. Tapi boleh create dah. Tapi right now komputer pun dah very powerful kan. Okay, so kita susun. So data structure ni memang kena datang dengan algorithm. Okay. Contoh algorithm, algorithm paling senang cakap dapur je dah cakap. If bawang simpan tempat bawang. If sayur tempat sejuk. Macam if function. Itu algorithm paling simple lah kan. So kena ada algorithm. Kalau tak ada algorithm just main letak kat dapur je. Memanglah kemas. Depan orang tamu kemas. Tapi algorithm dia tak buat algorithm. Dia hanya kata dia tunjuk masuk rumah. Sayur simpan bahagian dapur, katil simpan bahagian bilik. Memang boleh macam tu. Tapi tak susun lah pula. Kena ada algorithm dia. Tak payah tak ada algorithm. Okay. So definition of data structure. Okay. Mau slide pun 11 kan. Tak apalah. Kita slow kan. Data structure define how data is arranged in memory. Nampak? Dalam dapur kita kan. Sebut pasal dapur kan. Maksudnya pasal dapur ni kita belum possible sebut dapur lah kan. In memory and can be operated by using various algorithm. For example, array. Dia tunjuk contoh kaedah dalam computer science. Terpaksa dah guna kaedah array kan. Array kan. Array ni macam dia set lah siap-siap. Ada contoh lah. Dia pergi dapur kan. Dapur dia ada sinki lah. Ada peti ais. Lepas tu ada rak. Rak tu lah array. Rak tu ada 5 row. 5 row. Row bawah nak tak apa kan. Beras tu campak macam tu je, tak boleh campak bekas kan. Simpan bekas kan. So array is also berak ni ataupun array itu is data structure because it define how data is in memory, operate by various algorithm.
Macam mana kita nak susun dekat arah tu, adalah cara dia nak insertion into array, deletion, searching. Dalam ini definisi kita sign lah kan. Kalau kat dapur, kita mujuk ke dapur tu, kita fikir pakai otak lah kan. Kita nak letak barang berat kat atas ke barang berat kat bawah. Fikir kan. Kalau pergi logik berat kat bawah, kita kena buat algorithm tu. So kita buat insertion untuk ni, yang berat pergi bawah, di atas. Kena sorting dulu, jangan kita insert dah sorting, nampak ada sorting dan sebagainya. Sebab tu kita belajar data structure kan. Ini data structure dia, link di queue, stack, banyak-banyak ni lah. Okay. So operation dia, yang kita tak nak rujuk ke dapur lah. Dapur tak ada benda macam ni lah. Kita nak delete tu mana kita buang lah kan. So kita ada traverse, tengok row by row, searching, insert, delete, sorting, merging. Kan? Dalam makanan tak boleh nak merging lah kan. Okay. So data type. Okay, move to the next slide ni. Data type ni ada dua bentuk tau data type. Satu basic, satu structured data type. Okay. Contohnya data type yang original, yang biasa-biasa ni kita tengok macam integer, float, semua tu lah. Yang itu just integer A equal to 1. Itu yang paling biasa, basic. Biasa lah. Tapi yang structured data type, macam mana dia, sebab apa dia gelar structured data type? Sebab dia nak, data type ni sebab data type sebab data yang boleh disusun. Okay. Array, struct sebab ada pelbagai. Satu lagi sebenarnya ada kelas, tapi di kelas ni bukan sistem data type. Kelas ni lain sikit. Kalau ada kelas, sini boleh draw tak? Macam ada draw sini dekat ni. Main pencil. Ni draw. Tapi kelas bukan kat data type tu. Tapi kelas ni tapi kelas bukan kat data type. Sebab kelas ni sebab dia ada data, dia pun ada function. So dia bukan data type. Belajar kan kau? Rasa belajar tak ingat. Ni OOP ni sebenarnya. Dah. Array dan struct. Bukan ni yang common lah, mostly common, ada lain. Tapi mostly array dan struct yang kena digunakan. Okay. Itu pun data type tu ada pelbagai lagi tau. Ada linear data structure with restriction, queue and stack. Linear data structure with no restriction, ada unsorted dengan sorted linked list. Non-linear data structure, binary trees and graph. Apa maksud ni? Apa maksud linear dengan non-linear ni? Okay, beza, of course, kalau linear ni kita straightforward kan, straightforward. But non-linear tu macam dia somehow dia tak berapa straightforward. Okay, dia macam bercabang tapi dia macam tak seragam lah, dia tak berapa seragam. Dia tak straightforward. Dia mana yang kita tak straightforward ni kita akan tengok macam tu. Benda ni memang nak explain, memang kita kena dive into the subject tu, queue ke stack ke sebagainya kan. Tapi sebenarnya linear dia mana tak, dari satu straightforward, satu tak straightforward, data dia masuk. Okay, itu yang dimasukkan. Kita tengok sini. Okay, kita move to the algorithm. So an algorithm is a code that manipulates data in the data structure. Okay, most algorithm apply to general structure including inserting. Ini sama udang kita ayat balik lah. Okay, dia code yang manipulate. Sebab algorithm ni tempat untuk kita punya satu benda, satu function. It's a function sebenarnya yang kita guna untuk susun. Kita void, contohnya kita buat satu function. Void, susun, itu kan ada dalam, kita panggil function susun tu untuk kita susun. Kita panggil lah sebab kita nak sorting dia kan. Sorting ke nak insert ke tak kisahlah. Okay, kita buat satu function. Okay. So, it's a step-by-step procedure for performing tasks within a finite period of time. Mana dia gunakan, dia run that algorithm tu untuk dia perform that task lah. Contoh bila kita ada masuk satu data baru, apa nak buat dengan data tu. Dia akan run lah prosedur tu. Okay, apa? Kita akan tengok contoh, jangan risau. Okay. So, algorithm often operate on a collection of data which is stored in such a way. Dia akan organize data tu. Untuk kita nak sorting, sebab kita kena bagi arahan ke komputer. So, algorithm memang penting untuk buat step by step. Kita dapat data tu pun kena buat. Kita dapat data yang tak tersusun. Macam mana nak bagi disusun? Okay. Contohlah, kita komputer kita ada ni kan. Kemudian kita install game baru. Apa yang algorithm dalam komputer ni buat? Of course lah, very complex algorithm akan susun that installation punya file according to ni. Kadang-kadang nanti dia main trouble je. Benda dia manage. So algorithm problem solving using logic lah. Okay. So this one another some definition. So well defined instruction in algorithm includes apa yang ada paling penting, input, process, output. Okay.
Input data yang tak tersusun, proses, susun dia, pakailah sorting ke queue ke sebagainya. Output dapat, dah tersusun. Macam mana kita nak create algorithm? Kita tak boleh main terus coding je. For I equal to dia nak buat apa? Boleh kalau kamu powerful sangat. Tapi selalu buat dengan flowchart. Okay, start. Start apa? Get data. Bila kita get data, kita tahu kita dah get data ni, nak simpan mana? Terpaksa dah kenalkan satu temporary variable, integer temporary variable, contohlah kan. Lepas tu pentingnya flowchart dan sebagainya kan. Kita guna benda tu. Ini algorithm creation. Mana dapat algorithm kita terjemah ke dalam bentuk C, C++, Python dan sebagainya kan. Okay, 3 types of algorithm basic control structure. Ada yang style sequential, ada style selection, ada style repetition. Mana ni orang kata apa? Macam mana algorithm tu bertindak lah. Kita nak buat style macam mana. Kadang-kadang ada by sequential, mana by flow lah. Step by step. Okay. Dapat data dia lalu proses ni, lalu proses one by one. Ada yang selection, dia taklah, dia akan skip mana yang bukan dia. Contohnya dia dapat ada satu function untuk algorithm yang untuk bahagikan nombor yang lebih besar lebih kecil. So kalau yang lebih besar pergi ke sini, lebih kecil ke sini. So dia akan select mana. Ada repetition. Dapat data tu dia keep on repeat je sampai dapat data yang penting baru dia akan proses. Contohnya nak 18 tahun ke atas je boleh masuk sini. Okay. Kan apa ni keluar. Dia pergi balik tempat lain kan. So dapat yang ni baru proses. Contoh. Itu pernah dunia world lah. Okay, karakteristik dia punya karakteristik dia ada finite solution, clear instruction, as input to start the execution. So algorithm mesti ada input lah. Tak ada input tu dia nak proses apa kan? Dia nak input. Dia akan ada output. Kemudian operate effectively. Benda effectively mestilah operate dengan betul. Takkan tak betul kan? Okay. Factors of measuring good algorithm, running time and juga total memory usage. So ni penting lah. Kadang susah nak cakap lah kita. Tapi for you guys punya dalam kelas ni, kita takkan nak check punya running time and total memory usage. Except kita dah sampai satu peringkat di mana sampai you guys nanti dah contohnya ambil further you guys be study ataupun terlibat dalam kajian-kajian something sebagainya. Tapi dalam bidang you guys nak buat game dan sebagainya, it's not necessary penting kan running time and total memory usage ni. In case you guys nak optimize, penting. Okay. Optimize that game tu slow sangat. Tukar dia punya cara. Jangan declare banyak memory tu, jangan ni. Sebab tu clearkan memory sangat penting. Contohnya kita delete proses, delete dia punya function tu ataupun delete dia punya proses yang dibuat tu once kita dah selesai. Contohlah kan, sebab kadang-kadang bila kita buat coding ni, kita lupa nak free dia memory. Kita biar, bukan tak boleh, tapi sebenarnya memory tu boleh digunakan untuk lain. Tapi of course lah, memory kita besar kan, 16 gig, 2 gig, kita tak guna pun. Kemudian run sikit. Tapi kalau you guys dah pergi main algorithm yang untuk yang sangat besar, sistem yang sangat besar yang kena handle berpuluh-puluh juta orang ke, sistem vegetation sebagai memory tu kena di-clean kan kalau dah tak guna kan. Contohnya orang tu nak gunakan nak calculate something dekat server kan. Kemudian bila dah dapat data tu, mungkin dia hold kejap dah tu, dapat data tu, dapat result. So dia buanglah proses memory, dia clearkan memory yang digunakan untuk dia nak buat letak temporary variable yang masa dia buat proses tu. So dia pergi dia dapat output kan. Okay, so dia dapat output cukup lah. Output tu satu memory space lah, macam you guys ada RAP. You guys nak hasilkan sebuah kek, memang kan ada tepung semua, dia penuh dengan keberkaitan kek. Tapi dia dah hasil kek, clearkan lah kan semua tu, dah tak letak kat atas satu, mana semua barang dah digunakan. Tapi yang dalam komputer ni lain tau, kita dah guna, kita kena clearkan memory tu, okay? Sebab kita simpan di tempat lain. Macam tu maksudnya. Okay? And then kita masuk ke abstract data type. Sorry lah, banyak definition sikit. So hopefully you guys bear with me and bear with the slide kan. So in computer science, an abstract data type is a mathematical model for data type where data type is defined by behavior from point of view of the user data, specifically in terms of possible value, possible operation on data on this type. Ini saya baca dulu. And the behavior of this operation. This contrasts with the data structure, which are concrete representation of data and are the point of view of an implementer, not user. So data structure can represent one of more particular abstract data type. So nak contoh sini ni kita buat analogi ni. Penting. So kalau kita imagine ADT ni macam satu resepi yang buat kek.
Resepi bila kata-kata resepi ni, kita tak maksudnya kita cakap simpan kat mana semua. Dia something yang operational je. Okay. Contohnya, okay, cuma dia nak apa? Apa kek tu kena ada, nampak? Flour, sugar, air. Okay, data. What you can do with data, bake, cut, eat. What the result should be. Mana? Input, process, output. Itu je dia nak. Itu yang mention oleh industrial data type. So on the other hand, a data structure is like a kitchen and tool you use. For example, whether you use a metal or plastic bowl or electric or wood fire oven. So that's more on how you make it happen. Okay. So editing ni macam list. Resepi lah, satu resepi step by step. 700 gram gula, bla 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 semua, dan kemudian bawah tu pula mula-mula masukkan gula ke dalam ni semua dan sebagainya. Okay. Itu edit dunia ni, data ni. So kita akan implement tapi kita perlukan data structure di situ. Okay. So it's list. You can add, remove or search for items. Okay. Data structure, you can implement the list, that list using array or linked list. That's the how je. Okay. So editing focus on what you want to achieve while the data structure handle how you make it work. Okay. So editing ni macam apa yang kita nak sebenarnya. Kita nak hasilkan cake, sebuah cake lah, cake pudding. Okay. Data structure, okay, macam mana kita nak uruskan ni? Kita dah ada resepi ni. So data structure ni kita nak handle gula-gula, garam, bakar macam mana? Data structure. Kita kena codingkan dia lah. Okay. Okay, ni ada example. Ni example lain juga, ada Kinect. Contoh Kinect ni, Kinect. Turn off, on off, receive signal dan sebagainya kan. Okay. Kita tak peduli pun apa yang orang kata apa dalaman dia guna. Tapi apa yang benda ni buat? Dia turn on, kita akan receive signal and then kita akan bagi ni. Tapi macam mana dia handle? Data structure yang akan buat benda tu. Okay, itu abstract data view, very abstract. Contoh kita kata very abstract. Kan cuma. Okay, kalau OOP approach, okay, OOP implement abstract data type ni actually, okay, so a collection of data and a set operation on the data. Of data and a set operation on data. So sepatutnya that's why kita guna class system nanti. Okay, so given the operation specification, the additive operation can be used without knowing the implementation on or how data is stored. Okay. So the abstraction, the purpose of a module is separate from its implementation. Specification for each module are written before implementation. So that's why dia kata secara menyeluruhnya abstract data type ni lebih kepada kita nak setkan macam mana kita nak gunakan, macam mana kita nak buat nanti lepas ni. Tapi kita tak implement lagi. Kita tak implement lagi. Tapi kita bagi specification, bagi quantity, bagi semua dan sebagainya. Okay. Bagi operation, tapi tak buat pun lagi. Okay. Ni nampak ada buku. So dia ada book, ada title. Function dia apa? Ni kita guna class lah. Okay. Function class apa? As class book. Okay. Integer type. Bukan integer. Mungkin string titles. Integer year. String author. String publisher. Juga ni float lah. Price kan. Ni function. Function get data ni mungkin integer. Function bertaraf integer. Print, void lah. Price, check publisher ni mungkin dia boleh integer ataupun void kot. So, common definition and editing banyak. Saya editing saja dah dia pergi banyak sikit. Dia buat conclusion sikit. The characteristic of the collection of data. Karakteristik dia. Okay. Karakteristik dia. Karakter dia macam mana. Data-data tu. Data dia integer ke apa ke. Kita bagi find. The operation that can be performed on the collection. Ada operation, dia ada data tu punya stuff dalam tu. Okay. Abstract because it doesn't specify on how editing will be implemented. Nak guna integer ke, real number ke, nanti tak ada. Common entity in real world, list collection of object of the same type, words, names and numbers. So a given editing can have multiple limitation. Mana sangat rough lah. Dia benda ni nama pun abstract. Abstract ni kita tak tahu dia punya ni. Tapi kita dapat, resepi tu kita dapat lah. Nak implement macam mana? Baru kita akan masuk ke dalam dunia data structure ni semua. Okay. So, data structure, implementation. Kita refer ke edit tu, kita buat implementation. So, kita gunakan array ke, linked list ke, stack, queue, tree, graph listing. Okay, kita gunakan. Untuk kita merealisasikan apa output yang kita nak. Kita dapatkan cake kan, kita ada resepi tu kan. Edit tu. Edit dah bagi resepi. Data structure handle, dapat output. Okay. Lah. Okay. So this is some recap lah dia kata. Abstract data type is a logical picture.
Data structure is the actual representation. Dia yang betul-betul kita nak buat. Ini tak ada saya data logical. Okay. Of the data and the operation of the data. Dia sama nampak. The data and operation. The data, the information and the algorithm to manipulate the data elements. Okay. So something tu, seorang tu macam orang kata apa, satu dia terlibat lebih daripada mengarahkan je. Seorang ni terlebih nak implement. Mana seorang tukang arah, seorang tukang implement. Macam tu lah lebih kurang lah. Tapi it's not that thing. But basically the logic is there lah. Okay. So list as abstract data type. Okay. So list a common entity in the world. Station or object of same type. Kita list kan 9 number. Kita ada banyak abstract data type ni. So okay. Define the data in the list. Okay. Collection of the object of the same type. Words, name, numbers, image, ID, common resources. So list as data type ni ada dalam ni. Okay. Contoh operation as of list as ADT. Kita ada empty list, size kosong, insert, remove, count, read, object. Okay. Ini baik ada operation dia ada lah. Tapi kita nak implement dia macam mana kan? Okay. So we need a list that is dynamic. We'll have many more features, handle more scenarios. How to implement data structure for dynamic list? Array is static and fixed size. It is possible to use array. Kan? So kalau macam ni, the list ni tak, the static ni, dia tak boleh nak kembangkan, tak boleh nak kunculkan dan sebagainya. Okay, so kita pergi ke data structure nanti lah. Lepas tu kata nama subjek ni data structure algorithm kan. Kita nak implement data tu lebih supaya lebih dynamic. Okay. So contoh example, contoh ni ada example yang diberi dalam slide ni. Dia kata contoh kita ada satu array A. Max size ni kita define dulu siap-siap. Ni berapa ni? 10 dan 12 kan. 12 kan. Dan 12 kotak kan. Tapi dia start kosong. Okay, nampak dia start kosong sini. Okay. Cancel juga lah tadi. Cancel. Okay. Okay, so dia start kosong. Nampak. Sampai sini A11 juga sini. Kan 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 lah. So 12 lah sini. Okay, salah kan. A12. Okay. So ada data sini 2, 4, 6, 7, 9 kan. So kita nak so kat sini pula dia cuba dia nak buat integer n equals 1. Ni define je. Insert 2. Insert 2 nak insert kat mana insert 2. Okay. So pakailah insert 2. Sini of course akan ada function dia. Nak insert depan ke belakang ke sebagainya kan. Okay. Seperti simpan. Jadi yang insert 5 ni, ni tak ada 5. Mana 5 ni kat mana insert 5 ni. Ni 5 ni dia buat apa? Dia buang 2. Okay. Okay. So buat ni. So ni contoh lebih kepada dia nak insert 5, dia nak buang 2, dia nak insert 5, dia buang 2. Okay. So dia apa yang buat. So creating, copying, everything is costly time. Should be avoid if many to develop good design system. So kena ada cara tertentu untuk kita buat ni semua. Okay. Next. Using array as dynamic list has limitation. What is the limitation? Okay. So kalau kita guna array ni ada some, dia kata ada some limitation gitu. Contoh So what is the limitation? Contohnya memory sini. Kita ada memory 6, 4, 2, 3, 8. Tak apa, benda ni just contoh je. Nanti kita akan tengok dalam example landing list semua dan sebagainya. Okay, kena create new array, copy, free the memory of array balik. Again and again, some memory waste. Mana solution ni pakai linked list. Nampak? Okay. Maksudnya macam you guys kena create satu lagi array. You guys ada array. Memang betul lah. Kalau kita ada satu corak array X, jangan ni X kan. X sama dengan 8 kan. Masukkan 8. Sebenarnya masukkan je lah dalam memory ni. Ini memory panjang sangat. Letak 8. Kemudian integer M4. M4 ni dia nak array. Dia ambil dekat belakang ni. Dia dah gunakan. So yang ni dia depan ni kalau kita tak clean kan tak boleh lah. Tapi kita free kita guna. Tapi dia nampak macam dia ada space. Tak guna kan. Dia dah macam dia dah kamu terpaksa kena ada dah jadi become macam fragmentation. Dia dah ada ruang kosong, ada ruang kosong dan sebagainya. Okay. Sama memory tu dia tak boleh sebab kalau tiba-tiba you nak guna yang macam contohnya kalau ni panjang kan. Tiba-tiba you guys nak guna yang macam nak guna space besar macam ni kan. Tapi ni kalau nak sudah atas tu lagi macam ni panjang sebesar kan. So nak masuk sini tak boleh. Sini tak muat. Ini pun dah tak muat. So kena susun rearrange balik. So kan time dan sebagainya. So ada cara dia sebenarnya. Pakai linked list. Orang kata linked list one of them ada queue dan sebagainya lah.
Okay. Ni linked list, nanti kita akan tengoklah linked list ni. Okay. Linked list ni dia banyak cara dia kita boleh guna. Okay. So, ni contoh lagi dan sebagainya. Tapi linked list ni kita akan tengok dalam topik linked list ni. So, ni sebenarnya saya tak sentuh lagi. Tapi sebagai definite, sebagai langkah ni dah contohnya saya ada 6, 5, 4, 2. Dia nampak terlalu dia apa? Dia berceramuk kan. So kita kena link all this block together ni, nampak? Sebab kita bila dapat data baru, kita main simpan kan, simpan tapi berterapu lah semua tu. Sedangkan kita boleh susun setempat je. Kan? Nampak? Not continuous block. So kita kena boleh simpan je sebenarnya, tapi kita kena pakai link list ni untuk kita rapatkan balik. Dapat data baru, kita run balik. Okay? So kalau ikutkan logical view dia, memang macam ni lah. Dia link dia. Link list ni apa yang dia buat? Dia cuba linkkan list and block ni together. Okay? So address in the head node give access to the complete list. Address in the last node is null or zero. So dia takkan address tu belakang zero lah. Tapi not point to other node. Maknanya kita letakkan memori kat situ, setkan dia sebagai kosong lah. Kita tentukan data mana datang dulu, data mana. Sebab tu ada orang kata apa, first in first out, last in last out semua dan sebagainya kan. So sebab bila kita travel ni kita nak cari data tu balik, kita start dengan head, kita akan go to the sampai di belakang ni, nampak, get the second one, get data, address, and one, so on. Okay. Kemudian kita nak insert yang baru, kita dah tahu dah yang kita kena insert di belakang. Okay. Belakang. So dia so dapat tambah point yang baru. So ini akan ada data, ini akan jadi null lah selepasnya. Kan, tapi kita tengok nanti. So ini some orang kata apa, dia punya differences lah. Okay, kalau array versus linked list. Okay, so memory allocation, fixed size, pre-allocate. Array ni kita dah fixed size. Kalau linked list ni kita boleh grow and shrink dynamically. Okay, dia dynamic. Kita tak perlu kita buat macam array dalam kurungan ada macam ni. Ni, okay, 4. Memang dia dah ambil dah 4 tu. Okay. Sedangkan dia tak guna apa-apa lagi. So dia tak perlu guna satu. Ni dia pre-allocate. Yang ni dia tak pre-allocate pun. Dia kalau tak ada apa-apa list data apa masuk. So no need to actually declare something. Just no need to kosong lah. Okay. But the access time is very fast lah. Kan. Dan of course lah. Kita dah pre-allocate dah. Tak ada siapa akan kacau. Memang dia je situ je. Okay. Very fast lah. Okay. Tapi kalau data yang terlalu besar, kita guna linked list. Walaupun dia slow, tapi bila dah cepat, yang linked list ni lagi bagus. Okay? Tapi insertion dan deletion dia, ni slow untuk array. Kena shift element. Okay? Ini very fast. Edit pointer je. Memory usage, more efficient. SMO for the pointers, kena ada ni. Banyak guna memory untuk pointers lah. And then case performance is better. This one is very reverse. Okay? Linked list ni reverse. Okay? Implementation, easy to set up. And more complex, need a pointer logic. So walaupun dia nampak macam ni, macam dia teruk sangat kan, tapi sebenarnya ada application besar mungkin secara linked list. Okay. So array ni macam like a row of seed in a theater, easy to find your seed but hard to add new row. Okay. Linked list like a chain of people holding hand, easy to add someone in the middle but you need to start from the first to find someone. Macam tu dia cuba buat analogi lah. Okay. So dia buat itu yang bezanya. Nak add new row macam mana? Sebab ni dah kita declare dah. Okay. Ni boleh. Tapi kita start from first. Sampai mana. Contoh nombor tu lebih besar, lebih kecil, kita tengok mana. Sebab kita masukkan nombor tu, orang kan nak susun lah dalam list tu. Tapi nak susun balik. Kalau tak ada susunan, kita just append je tu yang belakang ni supaya ditambah kat belakang. Okay. Thank you. Dah habis dah. Nampak. Okay. Ni pengenalan. Sebenarnya ni pengenalan kepada linked list nanti. Kita akan masuk linked list nanti masa dekat lab. Okay. Sementara tu, okay, untuk introduction ni kita dah settle. Cuma nak pergi ke arah pointers. Sebab apa nak explain about pointers ni? Okay, pointers ni sebabnya penting. Saya kena explain sebab ramai yang memang mostly it's not very good with the pointers. So saya akan terangkan sikit lah. Pointers ni. So what is pointer? Pointer ni is a variable that store, okay, ada benda address, okay ni, of the another variable. Dia bukan satu macam integer ke float, tapi dia satu
Pemegang, dia satu pemegang. Okay. A person holding a paper with a house address. Dia tak ada house pun. Contoh kalau kita integer A equal to 1. Itu maksudnya kita dah sediakan dah dalam memori. Memang dalam pointer guna memori juga. Dah ada dah 1. Integer 1 tu. A equal to 1. A kan. Okay. Tapi untuk pointer ni dia lebih kepada address. Sebab ni ada address je. Dan untuk hexa lah. 0x f bla 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 kan. Sebagainya kan. Kan. Okay. Okay. So kalau kita sini sekejap. Contohnya kita tengok satu, okey. Kemudian kita terangkan kita kenal lab, okey. Sebelum masuk ke sini ya, terangkan ni based on the lab. Okey, lab you guys pergi kat Ulearn nanti. You guys kena buat ni di Ulearn, okey, pergi ke bahagian ni this one, okey. Kita download lab 1 ni. Kan this one, lab semua ni. Okey. Lab. Saya dah download dah, jap saya cuba download. Saya punya. Okay, kejap. Lab. Tak pasti juga dia download ke tak. Lepas tu tak restricted ni. Dah enable dah betul macam mana. Baik. Okay. It's on after 70 March. Lepas tu dah okay. You guys dah boleh download ni. Okay. Kalau tak boleh download, beritahu saya. So, tak boleh. Okay. So, nanti you guys boleh buat this lab ni. Okay. Ini lab ni tugasan ni you guys kena buat dan hantar masa within the time limit lah. Kat Ulearn ni saya letak lah time limit dia berapa. Sebelum bila sebagainya. Okay. Nampak. Thursday. Okay, ni 97 orang tapi saya buka awal. Monday 24 Mac 12 AM. Mana sebelum masuknya Isnin tu, mana Ahad tu last, tapi buat awal lagi bagus. So mostly just copy and paste je, and then ada some exercise lah juga kena buat. Okay. Saya nak explain pada yang first ni lah. Okay. Untuk pointer semua ni. Pointer array ni tak kisah sangat, tapi buat pointer ni. Okay. Ini tajuk utama. Okay. So ni contohnya. Include iStream. You guys boleh try cuba run nanti. Kita jamin. Atau pada masa sama ni you guys boleh cuba run. Kan you guys online kan. Buka lah Visual Studio ke apa, boleh cuba run. Okay. You guys nak kena. Kalau sit out ni of course lah you guys kena mesti kena tahu. Ini berdasarkan iStream ni. Okay. Dan using namespace standard ni. Untuk kita paparkan output dia. Ini karakter. Untuk first ni mungkin line ni kamu tahulah. Karakter. Declare karakter. So macam ni kita karakter. Cuma untuk karakter bertaraf pointer ni. Explain sikit. Okay. Oops. Okay. So, kalau kita contohnya, nampak house 1, character CH1 equal to A, CH2 equal to Z. And then character, ada asterisk, pointer 1, pointer 2. So, apa yang masuk ke sini? House 1 ni, contoh kita buat satu analogi lah. CH1 contains A, kita ada macam, tadi mana? Ni house 1, contain A. Okay, contain Z. Okay, macam tu lah. Tapi kita ada pointer 1 dengan pointer 2 are people without address yet. Okay, kita declare. Mana declare macam ni? Dia macam pegang satu paper nampak? Dia tak tahu appointment tapi kita declare dulu siap-siap. Okay, ni dah siap dah buat ni nampak. Okay, kemudian ada yang kedua tu kat sini. Okay, PTR1 equal to, nampak tanda apa ni? Ampersand ni tanda tu. Ampersand kan. Percent ni tu. Okay, CH1. Okay. So, apa yang dibuat sini, PTR1 ni receive the address of house 1. Tadi dia tak pegang apa-apa kan dia ni. PTR1 ni dia tak pegang apa-apa lagi. Okay. Okay, dia tak pegang. Tak pegang apa-apa sebarang ni. So, bila dia pegang address, dia receive address 1. So, dia dapat surat tu contoh PTR1 ni, saya lah PTR1 yang dapat. Oh, okay. Dia pegang address house 1 ni. Tapi house 1 tu ada A. Okay. So, the house tu contain A. So, dia pegang satu surat, ada geran tanah house 1.
Dalam house 1 tu ada huruf A. Rumah dia A besar lah. Okay. Kemudian ada coding yang kedua pula. Okay. Ingat tanda %. % ni maksudnya kita nak macam kita pegang address tu. Pegang address. Okay. Yang ni pula kita nak ubah. Okay. Nak ubah. Okay. So PTR1. Okay. Pointer PTR1 point to B. Okay. Point to B. Okay. To B. So point to B. So PTR1 goes to house 1 and change the letter to B. Dia sebelum ni dia A. Tukar pula ke B. Mandai pula dia. Tapi memang itu yang common ni buat. Command ni buat. So, okay. Tunjukkan. So dia supaya dia refer. Dia nak setkan untuk house 1 ni menerima house B. House B pula. Menerima huruf B. So A tu ke mana? A dah hilang lah. Dia tukar lah. Okay. Sebab dia dapat surat tekan tanah kan. Tukarlah apa dalam dan berarti dia lah. Kan contoh. Okay. And then itu tanda dia. Ini dia fungsi dia. Tak kamu tak faham fungsi dia ni. Ada ampersand semua ni. Tak ingat fungsi saya balik Google lah. Okay. Ni asterisk pointer 1 to B. Kalau nak kalau B, kalau CH ni pun lah kita buat integer lah contohnya. Integer A equal to 8 ke kan. So dalam ni dia 8 lah. 8. So ni pun sama. Nak tukar 8 ni 8. So dalam tukar dia 7 ni 7. Okay. And then ni straightforward. Okay. Apa yang PTR1 ni dia nak copy masuk bulat-bulat masuk PTR tu. Dia copy lah terus. Ni. Dia copy sebiji terus. Ni tak ada apa. Ni sama dengan je macam. Kemudian integer A equal to Z. Tak ada Z. 3. Kemudian integer B. So dia kalau contoh macam ni. Equal to 2. Okay. A equal to 2. Equal to B. Maksudnya, kita nak rewrite balik. Nak copy apa yang kat B ni. Okay, masuk dalam A. So, A akan jadi 2 jugalah. Itu yang dia akan buat. Okay, tak kisahlah address ke apa. Semua sama. Dia copy semua terus. Apa kan? So, dia buat macam tu. Okay, nampak ni. Dia macam tu. Kemudian nampak. Okay, nampak ni yang seterusnya ni pula. Yang ni pula. Yang apa? Yang ni pula. Tadi yang atas tadi dia masukkan apa? Dia receive kan? Okay, yang ni. Yang one receive PCH2. PCH2 tadi tu apa? Z. Apa dia buat? Jadi Z pula. Kan? Sama je benda. So benda ni kalau dapat, ni masuk ni dia copy. Copy yang house 2 ni dalam ni kan masuk dalam tu semua. Sekali ni semua ni house 2 ni copy. Tadi house 1 ni nampak? Ni house 1 B. Tapi sekarang ni dia ambil yang apa CH2 ni. Okay. CH2 ni, okay, back CH2 dia Z dan dia house 2. House 2 ni tak pergi mana-mana lagi. Dia rewrite terus semua kan. Dia rewrite terus. So house 2 Z. Sebab PR2 ni kita nak pindahkan house 1 ke ni tu, ke PR2 ni. Okay, kita pindahkan. So dia tukar. Dia malah lah B ni dah copy dia kan dah copy data dia, nak copy data baru dah pula. Macam mana dia copy? Macam ni yang dia buat. Kalau kamu tak declare persen ni dari benda lain, okey? Dari lain pula. Boleh cuba nanti jadi benda lain. Banyak kamu boleh cuba eksperimen ni. Tukarlah, cuba tak tukar persen ke, letak persen ke kan. Pointer ni kena faham, paling penting. Pointer ni sangat penting fahamkan. Kemudian ni pula apa ni? Asterisk PTR1 equal to asterisk PTR2. Tadi dah ada ni lah. Tak ada asterisk, ni ada asterisk pula. Pointer 1, pointer 2 equal to pointer 2. Apa dia buat? So, PTR1 copies the letter from house 1B into house 2. Okay? Dia copy ni je. Habis. Okay? Okay, house 1 into house 2. Okay, dia copy ni. B ni. Kan, nampak? So, nampak? So, copy a letter from house 1 into house B. Atau house 2. Okay? Ini patutnya Z ni. Address ni TR1 equal to okay. So dia masuk di dalam house 2 sebabnya dia akan ambil yang PTR2 ni. Okay, PTR2 tadi dia ada B ni. Walaupun tadi dia tukar daripada Z, okay. Tukar daripada Z, okay. House 2 Z. Tapi house 2 ni dapat B juga. Kenapa? B tadi sedangkan dia dah ada B dah. Tapi sekarang ni house 2 ni pula nak simpan B. Tadi dia simpan Z, simpan B. Okay. Sebabnya dia nak copy from PTR2 ni.
Tapi house dia tak berubah. House masih house. Kalau macam ni, house sama nak dia copy bulat-bulat. House nampak dia copy dengan house tadi. PTR2 ni. Tapi sekarang ni PTR1 ni dia nak copy apa yang house B contain je. Okay, house 2 ni contain. So B kan. Okay. So apa yang dia buat, dia copy ni dia masuk dalam sini semua. Okay. Masuk dalam ni. Tapi hanya yang B ni saja dia copy. Itu saja. House ni dia maintain sebab dia pointer ni. Ada beza yang ada pointer ni dengan yang ada macam ni. Tak ada. Okay. Ada beza. Kena bahas betul-betul lah. Okay. Saya pun terasa confuse juga. Tapi benda ni kena biasa dia tak ada masalah. Okay. Sebab tu sebab benda ni penting untuk difahami betul-betul. Sebab pointer ni kegunaan untuk kita copy, bukan saja copy value, kita copy dia punya sifat dia tu juga. Okay. Contoh house tu sendiri. So anything kalau apa dalam house tu berubah, dia akan ambil semua. So kalau value susah. Okay. Value hanya kalau kita copy sekadar value saja. Tapi kita house itu, yang house ni kita tak kena ubah juga. So kena output, final output dia boleh kita cubalah. Ini akan dapat ni. Okay. So ni hasil B. Okay. So dia punya key takes away adalah a pointer store an address, not a value. Pointer PTR go means go to the address and access change the value. Mana? Ni. Ni ke? Mana lagi? Ni ke? Mana? Goes to house1 and change. So maksudnya go to the address and change the value. Change. Kita bukan saja pergi tapi kita change value. And pointers can switch address anytime. They switch. Okay. Dia tukar je address tu anytime. Contoh macam ni House 2, house 1 semua sebagainya nampak. Ni house 1 betul tukar. Address. Tukar address dia. Dah ambil CS2 punya address. Okay. CS2 tadi kita tak dikira kan. CS2 adalah house 2 dengan variable Z. Okay. Changing content to a pointer is change the original variable. Okay. So kalau kita ubah content menggunakan pointer, automatic original variable tu pun akan ubah. Okay. So pointers are like people can address to the different house. Okay. Itulah maksud dia macam kita bawa satu surat dah yang ada address tu tapi kena ke rumah-rumah orang lain macam tu lah maksudnya kan. Okay. So thank you. So question order, let's clear them. So it is this for the pointers lah. So ada banyak di dalam lab ni, array semua dan sebagainya, nampak. Ini contoh integer. Contoh kalau kita tengok yang kedua ni. Okay, integer size equal to 5. Integer I. Ni mesti direct lah. Grade size 5. Ni 5 kan. Ni kita dah predefine lah. Integer pointer value equal to grade. Okay. So apa yang dibuat macam ni? Sudah ke apa kalau nilai output dia nanti. Okay. Kan? Change address. So boleh cuba run semua ni. So ada yang few things yang sudah update. This one saya tambah sikit. Dia pun gunakan struct. Ni yang 3 ni. Sekejap. Ni. Okay, ni penggunaan array. Nampak array. Okay, max item 10. So dalam ni kamu kena, orang kata apa, string dia boleh simpan sampai 10 lah. Sekarang ada 3 je. 1, 2, 3. Okay. 3 item. So boleh simpan sampai 10. So ada lagi 7 boleh space. Tengok. Kamu boleh try print tengok apa yang ada yang kosong. Cuba run lah. Okay, bawah ni kamu nak kena recap balik penggunaan struct. Okay. You guys will using struct. Okay. Ada version extended untuk program 4. Ini boleh cuba buat. Run. Then check. And then extended with multiple struct. Guna struct banyak. Kan. Okay. Boleh cuba run dia. Copy dan run. Okay. Banyak. Walaupun banyak tapi untuk kamu cuba buat. And then for the lab 1 ni, exercise sikit, habis ni semua, cuba buat program that generate this output. Okay. So boleh cuba buat. Ni sama juga macam ni juga kan. Cuba buat tengok. Ni GPA semua ni ada job semua sebagainya kan. So boleh tengok. Boleh ni semua. So cara nak jawab setiap lab setiap lab ni. Okay. So buka file Word kan. Contohnya buka satu file Word. Okay.
Buatlah contoh, buka file Word. Okay, contohlah. So, apa yang kamu buat, kamu just mungkin boleh buatlah, letaklah dia punya macam satu, nak tak cover pun boleh, tak cover boleh, letaklah nama dulu kan. Contohnya Hamzah Ashrani Sulaiman. Ni untuk dep lah, dep. Okay. Nama matrik lah B03 kan semua. Okay. Kemudian question 1. Okay, question 1. Okay. A tu, kena A sampai F kan. Kemudian letaklah dia punya apa sini. Output. Tak output dia betul explain sikit tapi jangan lebih dari 50. Supaya kamu faham. Tujuan buat ni untuk kamu ni kena buat kalau sebab kamu saya minta kamu coding juga kan. Jangan ni benda teknikal ni kamu kena coding kan juga. Coding dan belajar sikit. Okey, pointer yang ni sudah terangkan dah kan. Okey, boleh terangkan balik ikut ayat kamu. Boleh terangkan bahasa Malaysia or English, anything lah. Dua tu je lah bahasa faham. Bahasa Arab saya tak reti sangat. Okey. Okey, ataupun Mandarin ke sebagainya kan. Okey. You guys ada belajar bahasa ketiga, it's quite good for you guys. Okay. So question next, question B sampailah apa? E, D, E, N. E, F and then exercise kan. Letaklah output dia. Output letak sekali Output letak screenshot. Pakailah ni apa? Insert. Jadi picture. Ni mana screenshot dia? Ni lah. Take screenshot. Screen clipping. Guna macam ni buat contoh. Ni output tengah keluar ni buat. Keluar. Okay, contoh output. Kan macam tu. Itu untuk setakat ni. Okay. So and then dah tekan save. Lepas tu pergi ke YouLearn tu. Submit lah. Ni tak submit ni kan. Submit dalam ni. So ni under saya kalau saya buat as student suruh tu student jadi apa? Add submission. Submit. Okay. Make sure to zip all file. Okay, kalau kamu ada ni kena tak CPP file yang kemurahan ni saya nak kamu ni copy sekali. Jangan project file, just dia punya .cpp je. Letak dalam satu folder, lepas tu gunakan WinZip, tahu kan guna zip file kan, WinZip kan, WinZip ke 7zip ke, tak kisahlah, download 7zip sini. WinZip. Tapi semua dah ada kan, Windows 11 semua dah ataupun semua dah ada kan. So add submission. Of course lah kamu kena login atas nama kamu kan. Buat kan. So switch nama balik. Okay, upload. Buat awal-awal kan, better. Kalau tengah tak ni buat awal kan. Okay. Kalau tak ada benda kan buat. Dan nasihat saya memang betul, practice coding ni supaya at least you guys mahir lah nak guna. Sebab of course kalau saya even kalau saya terangkan macam ni pun sebenarnya kalau you guys tak buat susah. Memang kena buat dan eksperimen. Kalau tak ni, kalau cuba PTR dan tak ada ampersand CH ni dia apa? Tu buat. And then bila dah lama-lama buat tu boleh faham. At least for the sake of this courses je kan. Of course lah sebab you guys bila kita lain dunia orang kata apa as a student ni you guys kena ada peperiksaan dan sebagainya. Tapi kalau you guys dah bekerja takkan juga hafal kan. Kita refer to snippet code kan. Tepek-tepek sini semua dan juga ada yang gunakan ChatGPT dan sebagainya kan. And then but this one I hope you guys try to understand. Boleh gunakan ChatGPT untuk learn. Tapi learn lah. Bukannya solely copy and then ni je kan. Okay. Sebab saya nasihat ni sebabnya penting. Sebab you guys nanti takutnya kalau you guys tak practice, nanti benda ni somehow di masa contoh you guys nak mohon job semua uji you guys juga tak nak buat. Kan? Tapi bila dah diterima kerja tak ada masalah. Ada terima kerja you guys boleh apa lagi boleh je kan gunakan kalau boleh guna ChatGPT untuk ni coding semua tambah untuk membantu. Tapi kalau kamu tak tahu susah juga, kena tahu juga. So that's why kena learn. Boleh guna as a learning tool that any tools lah yang nak guna untuk jawab dan juga pastikan juga faham. Sebab tu saya include situ kena letak some sikit ada sikit explanation for each. Saya akan tengok make sure you guys ada some explanation for each exercise. So this one for the late one. Okay. So itu sajalah untuk ni. Memang dekat Kumpat juga sama 3.5 kan. 3.5 kita ni. Which is sebenarnya lama jugalah sebab kita macam loteh kan. Lama bulan puasa ni kering dah tekak kan semua kan kalau kita ni. So hopefully okay, sebelum itulah saya buka lah ada tak sebarang pertanyaan, tak kisahlah luar topik ke dalam topik ke ataupun melibatkan anything yang orang kata apa tak ada topik pun tak apalah, anything tanya. Bab game pun tak apa, boleh je tanya saya kan. Ataupun di WhatsApp tu jangan segan silu untuk tanya saya. No worry you guys. DM tepi ke tanya pasal game ke, I don't know worry. So tak kisah.
I'm okay with that. Okay, saya sebab lebih pada open dan juga I'm quite happy lah with you guys sebab saya pun tak pernah jumpa you guys ni tahun 1 kan tak sempat jumpa. Okay. Lepas tu jumpa. Kita pergi PA. Saya tak ada time tu, meeting kot macam tu. Patutnya melawat start bila jumpa PA tu tapi tak sempat. Tapi masa bulan 4 nanti 7 April tu kita akan meet face to face and then kita get to know each other lah. Okay. Then how we communicate dalam ni. Ada apa-apa tak? Ataupun nak relax nak buka puasa lah lagi. Ada dah? Okay, kalau tak ada, kita ucap terima kasih. Dan sekali lagi saya ingatkan, boleh je WhatsApp saya bila masa anytime. Waktu malam ke pagi, 1 pagi ke 2 pagi ke 3 pagi ke, benda tu saya tengah main game kan. Saya kan main game 3-4 pagi. Okay? Sebab itu je dah masa sebagai saya dah, dia orang kata apa, bila dah bekerja. Bila kita dah bekerja, macam saya bekerja semua, masa nak main game tu waktu 2-3 pagi lah. Tu pasal aku. Wah, contohlah kan. Ni tengah tunggu apa, benda ni keluar ni. Hold on lah, ni saya stop dulu akan stop recording dulu contohnya. Okay, stop recording.